Apa nama ikan cencaru belah belakang. Allah, nanti tengok. Dia punya sambai lain macam. Ni jalan pantai ni, belakang ni jalan pantai. Tepi ni hospital Bagan. Dulu hospital lah ni klinik kesihatan Batuas. Kita nak tunjuk kedai sempoi untuk apa? Makan sok start pukul 11 sampai 5.30 pagi. Kedai Pak Cok Corner, belakang hospital Bagan. Bila masuk bulan Ramadan, saya tukar dia punya menu. Saya buat nasi campur. Kau puasa tak nak kan? Kau puasa tak ada, kami buat untuk makan sok. Allah, sempoi Siapa-siapa lah yang duduk kat area Bagan ni, pukul 12, pukul 11 tu hampa boleh main makan lah. Nasi sampai pukul 5.30 pagi. Yang ni semua nasi sempoi Mereka masak ni, baru masak. Sekali hampa tengok. Bukan kata pergi perangai apa, tak ada. Yang ni semua masak. Lala tu lah. Betul. Panas-panas kan. Yang ni lah, yang kata kedai Pak Cok Corner. Ni dia main owner. Mansur Murad. Ni cerita sikit lauk apa. Okey, hari ni kita ada lauk ikan nyok-nyok. Bendi, ini baru masak ni. Panas-panas hari ni. Ini kita ada ikan cencaru. Ini kita ada ikan bawai. Ikan bawai masak sos. Ini kita ada ayam masak kicap. Ayam goreng pun ada on the way. Ini kita ada sayur gobis. Ini kita ada sayur bayam, kangkung. Ini sambal belacan. Kita ada ulam-ulam. Semua ada. Nanti tengok ni dia main gulai macam mana. Ikan nyok-nyok. Allah, ni gulai masak sini lah. Tengok. Resipi dulu memang. Yang ni makan saja orang dia ni. Yang ni malam-malam kalau makan sempoi tengok. Allah, dahsyat Sambal belacan ni pun dia kata guna cabai. Dahsyat mak. Sambal dia lain. Dulu memang. Abang Cuat kita buat nasi Melayu, pelbagai aneka juadah menu yang ada di sini untuk makan sahur 11 malam sampai 5.30 pagi. Tak ada plastik hitam ya. Abang main terus makan sok tadi. Daging goreng kunyit, gulai nangka, sayur kobis, ikan bawai masak sos, temerung goreng, ayam goreng, ulaman, telur masin, pucuk jangguih, papadom, timun, sambal belacan, gulai ikan nyok-nyok. Memang pekat kau lah. Daging goreng kunyit, cencaru belah belakang. Sampai dah. Kalau hampa nak tahu, bapak dia siapa? Member dengan P. Ramlee. Dia sejarah dia di panjang, tapi kita ambil yang pendek dulu lah. Kampung saya di Pulau Pinang, Jalan Pontoho dulu panggil. Rumah saya bertentang dengan rumah P. Ramlee. Masa dulu kami kecil-kecil, kami tiap kali duduk naik turunlah rumah dia. Jumpa mak dia, boleh cerita dengan mak dia, biasa jumpa dia, biasa jumpa abang dia. Anak dia kalau datang Penang, mesti suruh mak saya, arwah mak saya masak. Dia akan telefon, "Mami, cik nak main Penang. Mami tolong masak sekian-sekian ni." Mak saya akan masak. Dia akan main dengan isteri dia, masa tu Rashidah Jaafar tak silap. Cik Mansur masa tu umur apa? Saya rasa saya belas-belas tahun lah. Memang biasa jumpa dengan P. Ramlee? Biasa jumpa. Oh, yang kata biasa jumpa Saloma tu kat mana? Biasa, main sekali lah. Dalam kereta lah. Biasa jumpa. Depan rumah P. Ramlee. Rumah mak melakan saya. Sebelah jalan je, lintas jalan. Dia orang kata apa, memang budak Penang lah. Bukan kata mana main duduk main lah. Dia mana main mangkang. Dia memang budak Penang. Betul dia main duduk belah seberang lah. Lama lah dia duduk belah sini. Lah ni dia duduk urus kedai makan lah kan. Kedai ni dulu burger Pak Lah kot. Dia pun dah meninggal. Ini kedai dia dulu asal. Bulan puasa jual untuk makan sok lah. Pak Cok Corner, bapak dia member dengan P. Ramlee. Asal tu ya, P. Ramlee. Ke 12 malam ke standby untuk depa starting depa miara. Ni daging goreng kunyit, ayam masak kicap, ikan belah belakang, bawai sos kabara, gulai ikan nyok-nyok, segala bendi apa semua dah ada. Pemain sini apa beli kat dia ni. Dia tiba nasi, bungkus, makan belah terus. Nak cerita macam mana tu masak macam biasa lah. Masak macam biasa. Resipi pada saya. Ni tukang masak yang dahsyat daripada kedai Pak Cok Corner. Ni tapak ni rojak tonggeng. Lah ni cerita dia yang ni. Suruh hampa mai nasi campur. Depa punya gulai, depa punya lauk semua gila-gila punya. Tujuan saya buka ni untuk bagi kesenangan kepada penduduk di Bagan. Mai singgah sini lah, dekat. Harga pun marahai punya harga. Hampa boleh mai sini ya. Dia memang pueti ya. Pak Cot mindrap gila-gila punya. Tengok kan. Lauk yang sempoi. Yang depa kata gila-gila punya pueti. Detail dan tarak nak ranjau punya.